Adik, awak nak buka puasa makan ketam seorang? Makan ketam seorang? Mak. Oh. Okey, adik tengok uncle punya ketam hari-hari adik tak nak cakap ke? Dia tengok selalu-selalu Okey, nama siapa, Dik? Nama Adam. Adam. Dari mana Adam? Daripada Melaka. Daripada Melaka. Uncle punya ketam besar tak, Adam? Besar Adam ni kata dia punya upah lepas dapat sunat makan ketam ke apa, Adam? Oh, sebab puasa penuh dapat makan ketam. Besar-besar apa? Bas. Besar-besar bas. Mega apa? Megaton, Mega 88, Megawati. Habis rosak. Semua dia dah hafal. Baik, Adam, terima kasih Okey, boleh masukkan family ni. Terima kasih banyak daripada Melaka. Terima kasih banyak Terima kasih banyak. Okey, sesiapa yang nak makan king crab macam ni, ini saiz mega dia punya order. Betul-betul mega. Ini yang 4 kaki harga dia 598. Okey, kalau nasi lemak sotong 29 sen. Jom kita keluar balik. Ini menu rahmah 4 orang makan. Ni untuk orang yang ada bini 4. Okey, ini harga dia 118, ada sotong, ada siakap, ada ayam, ada udang galah. Nasi 4, bini 4. 118, murah. So kalau korang ada family yang ramai, boleh makan ni. Okey, selain tu kita ada macam-macam menu kat sini lah. Kita ada chicken chop, ada lamb chop. Jangan lupa dapatkan kuih raya saya dekat sini, support saya. Saya lepas ni jadi toke kuih raya. Saya nak korang support kuih raya sebab kuih raya saya pun mega juga, mega mato. Okey, pembayaran boleh guna pakai Visa Master. Surau pun ada. Surau. Kita ada surau. Kita ada surau dekat sini. Okey. Ini antara kemeriahan sebelum berbuka puasa. Sekarang ni dah pukul 6 petang. Okey, tolong cek dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong share video saya. Dan last sekali saya nak tanya korang, salah ataupun tidak, seumur hidup sekali berbuka puasa makan Alaska King Crab. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster, Alaska King Crab.